Ini contoh pokok jenis Versifera. Bukan durian, nampak dia tak ada cengkerang. Nampak? Cengkerang. Apa panggil? Karnel. Tak ada. Tapi ni buah pokok baik ni Bagus sekali ni kalau buat induk. Buat induk, pembelahan sel bagus sekali ni Tengok pokok dia. Agak semak semak sikit. Ni yang belum dipotong. Dah ni matangnya ni. Matangnya dah merah. Kalau ni mentah ni, ni hitam. Masaknya ni. Ni. Tak ada pun biji gugur, masak merah kan. Ini jenis dia Ada kelemahan, ada kelebihan juga baka ni. Versifera, jumpa juga kita. Okey, saya nak sambung kerja balik.